Hai guys, so hari ni kita ada game lagi yang boleh buat duit dekat dalam Touch and Go e-wallet. Okay. So dalam video aku pada kali ni kita nak bahaskan tentang tutorial cara untuk main game tapi buat duit dekat dalam Touch and Go e-wallet. Alright, yang mana belum subscribe boleh tekan button subscribe dulu. Game ni dia nak keluarkan duit daripada coin ni guys, okay. Okey, 1000 koin baru persamaan dengan RM10. Okey, untuk dapatkan koin dia ni senang je, korang just main game. Okey, saya akan tunjuk dekat korang. Sekarang ni saya punya koin ada 6377. Alright, 6377. So kita tekan button start and korang tengok so cara dia simple. Kalau korang berhenti kena break lah. Okey, main je macam ni. Alright, saya dah dapat lagi koin sebanyak 685. Okey, tengok dekat sini dah jadi 7062. Nampak sekejap je penambahan tu dah ada guys. Okey, so korang main game dia simple. Time belok korang kena belok, time korang kena break lah. Okey. So cara permainan dia simple macam ini saja guys. Okey. Simple. Nanti saya akan letakkan link dekat description. Okey, untuk yang mana nak dapatkan game ni boleh klik dekat bawah nanti guys. Alright. Tu nampak sekarang dah jadi 832. So sekejap saja dia tak ada iklan, tak ada apa, korang just tengoklah. Dekat sini duit yang nak keluarkan dekat sini agak susah sedikit. Yang duit hijau ni susah keluar. Yang paling senang adalah duit kuning. Okey, duit kuning paling senang lah. Dia tak ada task, korang just tunggu cukup 2 ringgit dah boleh keluarkan. Alright. So yang ni nanti saya akan letakkan link dekat description untuk korang download guys. Lepas tu dia adalah task harian. Ini task harian, so korang boleh buat lah. Okey, untuk claim task harian dia dekat sini pun ada. So korang boleh buat task-task dia. Okey, selesaikan task sahaja. Lepas tu korang tunggu lebih kurang 2-3 hari juga untuk dapatkan, untuk keluarkan duit tu guys. Okey. Tapi korang just selesaikan task sahaja. Korang tak payah main berterusan. Okey. Selesai task and go. Selesai task and go. Macam tu lah. Alright. Jadi kalau korang nak subscribe boleh subscribe saya punya channel YouTube. Okey. Kita akan jumpa lagi korang di lain episode. Okey. Alright. Lepas tengok iklan kita dapat 0.42. Okey, yang ni korang kena buat task dia lah. Nanti saya akan buat video supaya korang boleh nampak cara keluarkan duit yang ni dengan yang ini. Okey. Sekarang ni saya kongsikan link dulu untuk korang download guys.